Kesilapan biasa yang orang buat bila nak mula menabung emas adalah mereka tunggu harga emas murah. Tunggu harga terendah baru nak melabur. Harga terendah ni tuan-puan, kata guru emas saya, kita takkan pernah jumpa selagi mana kita belum mulakan simpanan yang pertama. Harga yang paling rendah hanya kita jumpa bila kita sudah mulakan bulan pertama. Bila harga emas turun rendah daripada harga beli emas pertama kita, ketika itulah kita akan jumpa harga emas kerendah. Dan waktu kedua yang kita akan jumpa harga emas rendah ataupun harga emas murah bila harga tersebut sudah jadi sejarah. Sebagai contoh, tahun 2017 harga emas 1 gram RM190. Waktu tu ramai orang cakap mahal. Hari ni tuan-puan, kalau tuan-puan dapat 1 gram RM150, sangat murah dan itu adalah harga mustahil. Begitu jugalah sekarang tuan-puan. Hari ni harga emas sekitar RM410, orang kata mahal. Tuan-puan tunggu lagi 2-3 tahun. Oh, RM410 murah. Menyesal aku tak beli banyak masa harga RM490 dahulu. Jadi tuan-puan, bagi siapa yang dah menyesal tak beli emas banyak ketika harga 100 lebih dahulu, pastikan jangan ada penyesalan buat kali kedua. Mulakan simpanan hari ini walaupun 1 gram, bukan anggap sebagai pelaburan dahulu, tapi anggaplah sebagai simpanan. Untuk tuan-puan pupuk tabiat habit tuan-puan dalam menyimpan. Boleh mula serendah 1 gram. Caranya, klik pin video di profil saya atau PM saya hari ini dan mula menabung serendah 1 gram ataupun RM100. If you learn something, please comment.